Assalamualaikum geng kebun. Pagi ni kami nak tanam nenas. Tanam dari jambul dan sulur. Yang tak tahu sulur tu dari mana, sulur tu datang dari pokok induk. Sulur nenas dan jambu nenas tadi direndamkan dulu dalam air biasa selama seminggu. Dah keluar akar, baru kami tanam. Ni pasir campur tanah Nanti ayam. Nanti ayam. Tunggu dolomat. Tunggu dolomat. Komen pasir tak sesuai. Kita tak kisah. Kita tak ada tanah gambut. Jadi kita guna cara ni. Ada tanah gambut tu, untunglah. Memang nenas sesuai untuk tanah gambut. Tapi kita tak ada tanah gambut, kita guna cara ni. Jangan sampai tanah jadi padat. Sebab kalau tu tanah padat, oksigen tak dapat masuk, air pun tak masuk. Cukup air cukup. Baja cukup, air cukup. Orang kata tak payah siram air. Tapi ini bukan tanah gambut. Tanah gambut ni. Kita kena siram juga. Kalau tanah saja dia padat, akar dia nak menjalar macam mana? tak lambat keluar. Tu yang sampai 3 tahun tak berbuah. Ni dua pokok ni, di kanan ni, umur bukan dalam 12 bulan lah. Ni dah buah. Tanah ni kita campur lah, tanah campur pasir. Sebab kalau tanah saja dia akan padat. Ni dua-dua. Ni pun dah buah. Ni awal sikit. Yang tadi tu lagi awal. Tu yang berbuah tu dah dimakan. Jom tanam. Alhamdulillah.